Jumpa customer VVIP, cakap hello, cakap pelan-pelan. Okey. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey tuan, saya daripada pengantar barang untuk mengantar barang VVIP untuk tuan atas nama Muhammad Kamaruddin bin Junaidi bin Airuddin bin Awaluddin. Kebetulan tadi saya ada call tuan lebih kurang 15 kali, betul? Ya betul. Okey, tak apa, nanti handphone tu boleh buang Okey, tuan nak saya buka ke? Ya boleh. Okey tuan, sekejap ya tuan. Ini adalah helmet yang tuan beli, betul? Betul. Okey tuan, tuan ingin saya memasang di kepala? Minta izin tuan nak ketat sikit. Okey, selepas itu saya ingin memberikan ulasan sedikit, boleh tuan? Boleh. Helmet yang tuan beli adalah helmet ARC Petronas Pintar 40 tahun anniversary bersama FT Project. Tapi tuan, open order sepatutnya 1 hari bulan 10 pukul 9 malam di platform FT Garas. Namun, tuan VVIP mendapat terlebih dahulu. So, tuan akan dapat certificated dan nombor siri di helmet yang keluarannya hanya RM5,000 saja tuan. Okey tuan, ingin saya membuat frame? Boleh. Tunggu sebentar ya tuan. Okey, sorry tuan dengan kelambatan saya. Okey tuan, frame sudah siap. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa lagi tak yang boleh saya membantunya? Tolong ambil saya air kat belakang. Okey tuan, ini air tuan. Terima kasih. Ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu? Tolong ambilkan makanan atas meja tu. Okey tuan, ini makanannya. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kalau makan sambil ada orang urut ni best ni. Dah tak boleh dah tuan. Itu melangkaui jangkauan kemasan kerja kami tuan. Sudah tidak boleh. Okey, kalau tu tolong saya makan. Cik tuan. Loh! Kau sabarlah, aku tengah hantar barang VIP ni. Nanti aku sampailah rumah kau. Sorry tuan, tadi ada kesulitan yang amat sulit. Saya rasa saya ada barang lagi 90. Ada apa lagi yang boleh saya bantu tuan? Tolong siapkan rumah banglo saya 2 biji dengan kereta Lamborghini dengan motor panjang. Saya ni kadang-kadang nak bagi tahulah, walaupun anda VVIP tapi saya ada barang yang sama macam tuan juga. Apa kata kita try battle di luar one by one? Jom gaduh? Boleh?